Thank you. Sebab saya nak memilih ni, saya rasa Bila pakaian yang pakai. Ayalah, yang Umi always pakai tudung sarung kan, ataupun dia pakai juga tudung square? Jadi kita nak dapatkan both. Maksudnya sarung satu dengan bawal satu square bawah. Okey, nampaknya macam dah nak masuk ke pasar yang paling hampir nak berumah tangga. Sebab apa? Sebab SS nak bawa BA jumpa dengan Uminya. Tapi sebelum jumpa dengan Umi, kena pergi dulu pilih. Kena beli tudung dulu untuk ibu kepada Syed Saddiq. Tengoklah, dia memilih tudung untuk dihadiahkan kepada Umi SS. Mak koma. Netizen kata, kasih jadilah YB. Habis cerita. Tak adalah paparazzi akan ngekor ke mana saja. Sebelum ini pun, tengok paparazzi dah ngekor aja. Betul lah Kak Zila. Betul lah. itu saja respon dia. Dia orang punya reaction tu mahal. Reaction yang tak ada reaction. Reaction yang senyap. Tak apa, kita doa yang baik-baik. Amin. Doa tak ada masalah. Nampak tak? Sampai pelakon-pelakon senior kita pun udah terjebak dengan BASS ni. Pelakon Zila Jalil dan juga Cik Ta. Kononnya pada ketika itu BASS ni sedang dating. Tapi kantoi dengan mak-mak ni. Semua peringkat suka ngusik demo ni. Ngata hai selamat pengantin baru. Jadi nampaknya sekarang ni Syed Saddiq dan juga Bella Astilah ni tak boleh buat apa-apa dah. Demo pergilah ke mana pun akan ada paparazzi dan akan ada orang yang akan kacau. Nasib baiklah Syed Saddiq kata, tu Bella tak boleh, itu saya punya. Jangan kacau, itu saya punya. Tagline baru yang agak popular juga sekarang ni. Jangan kacau, itu saya punya. Kat mana tu? Mah tengok. Tapi Bella kena ada sebelah. Jangan kacau itu nanti. Nampak? Bulan puasa pun dah dekat nak raya ni koma. Tapi demam BASS ini makin memuncak. Kita tengok apa yang akan berlaku selepas ini. Berbukalah dulu koma.